وجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، فخير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk teruskan pembacaan kita, bacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah taala, dan kita masih lagi dalam perbincangan kitab Al-Ijtihad, yang mana antaranya yang telah kita lihat sebelum ini iaitu berkenaan dengan zallatu al-alim, kesalahan orang alim yang tidak boleh diikuti oleh para muqallidin, tidak boleh diikuti oleh orang lain lah kerana kesalahan tersebut. Jadi setelah Imam Syatibi membawakan kaedah berkenaan zallatu al-alim itu tidak boleh dijadikan hujjah, maka di sini Imam Syatibi menyatakan faslun ini bersambungan kepada apa yang telah dinyatakan sebelum ini. Idza thabata hadha, sekiranya telah sabit bahawa zallatu al-alim adalah perkara yang tidak boleh diikuti dalam ijtihad, maka di sini dia kata fala budda minan nadhari, maka perlu untuk kita melihat fi umurin tambani ala hadzal asli. Kerana asal yang telah dibina sebelum ini bahawa zallah al-alim bukan khilaf yang boleh diterima, bukan ijtihad yang boleh diambil. Kerana sebelum ini Imam Syatibi dah bahagikan ijtihad itu kepada ijtihad yang mu'tabar, ijtihad yang tidak mu'tabar. Ijtihad yang mu'tabar itu daripada para mujtahidin, adapun ijtihad yang tidak mu'tabar adalah daripada bukan orang mujtahidin. Cuma di kalangan para mujtahidin boleh berlakunya zallah, boleh berlakunya kesilapan dalam ijtihad. Maka ini yang dibicarakan oleh Imam Syatibi. Jadi binaan ala hadzal asl, ataupun yanbani ala hadzal asl atau tanbani ala hadzal asl, فمنها أن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهته. Zallatu al-alim atau zallat al-alim tidak boleh, tidak sah untuk dipegang dengan zallah tersebut. Dia kata masalah ini ada ulama yang kata, dan kalau kita sebut begitu, itu adalah satu kesalahan. La yasihhu i'timaduha. Itu adalah satu kesalahan kita lah pula. Mana mujtahid itu dah salah lah. Lepas kita pula ambil kesalahan dia tersebut atau kesilapan dia tersebut. Mana tidak boleh ataupun la yasihhu i'timaduha. La yasihhu mana tidak dibenarkan, tidak sah untuk kita berpegang dengan kesilapan para ulama tersebut dari sudut kesilapan itu. Dan juga kata Imam Syatibi wala al-akhdhu biha taqlidan lahu. Tak boleh pula kita kata aku hanya taklid mujtahid tersebut. Contoh ada imam mujtahid, semua orang tahu dia tu mujtahid, mana kita ikut dalam banyak perkara, lepas tu kita tahu dia ada satu kesilapan, kita ikut juga, kata aku memang ikut imam ni, dia betul ke dia salah ke aku ikut juga. Itu tak boleh. Mana kita tahu tu adalah zallah, itu adalah kesilapan, maka tak boleh untuk kita mengikutinya taqlidan lahu, walaupun kita sebagai muqallid kepada imam tersebut pun kita tak boleh mengikut zallah dia sekiranya terbukti bahawa itu adalah zallah. Kenapa kita tak boleh ikut? Kenapa kita tak boleh berpegang pada zallah? Wa dzalika li'annaha du'atun 'alal mukhalafati syar'i. Kerana zallah itu adalah satu perkara yang bercanggah dengan syarak. Mana syarak suruh buat begini, dia buat zallah dia, kesilapan dia ikut yang lain. Mana semua ulama ambil pandangan, contoh kata halal, dia seorang dia kata haram.
atau semua ulama kata haram, tiba dia seorang dia kata halal, maka itu telah bercanggah dengan syarak. Bila bercanggah dengan syarak, maka tak bolehlah kita ikut. Sebab kita diminta untuk mengikuti syarak, bukan mengikut ulama. Maknanya dalam semua uh, kebetulan, kesahihan dan kesalahan mereka. Mana apa yang betul, apa benar, kita ikut je tak. Mana kalau terbukti itu adalah salah, maka kita tak boleh ikut. Dan kerana itulah ia dinamakan uddah zallatan. Kenapa dia nama zallah? Zallah ni tergelincir, mana tersilap, tersalah. Nama dia zallah, makna dalam masalah itu dia tersalah. Jadi kita tak ikut dia dalam kesilapan dia tersebut. Wa illa kalau kana muqtadan biha lam yuj'al laha lihadhihi rutbah. Kalaulah kita kata zallah ni boleh ikut, boleh kita kira, maka kita tak nama zallah lah. Kita nama benda tu betul. Zallah ni maksud dia salah, dia silap. Nama dia tergelincir daripada kebenaran. Dan juga tidaklah dinisbahkan kepada orang yang salah itu, mustahil itu az-zalalu fiha. Mana bila ulama lain kata ini salah, mana zallah, ini adalah satu kesilapan. Maka bila ulama lain semua kata dia salah, ini menunjukkan bahawa perbuatannya satu kesilapan, satu kesalahan. Namun kata Imam Syatibi, kama anau la yanbaghi an yunsab sahibu ila taqsir. Tak bolehlah pula kita kata yang ulama yang salah itu telah melakukan satu kekurangan, taksir, maksudnya dia cuai, kecuaian. Kita tak kata mustahil ini seorang yang cuai, kita tidaklah. La yanbaghi an yunsab sahibu ila taqsir. Dan juga kita tidak yushanna alaihi biha. Maksudnya kita juga tidak memaki hamun ataupun mengkritik. Tashnih ni lebih pada kritik lah. Maksudnya kita menengking dia ke, marah dia ke, ataupun kita buat bantahan, bangkangan macam satu kesalahan. Sebab semua manusia tidak ada semua yang betul, mesti ada berlaku kesalahan. Jadi bila berlaku pada seorang mujtahid itu satu kesalahan, tak bolehlah kita nak war-warkan kesalahan itu tersebut. Mana wala an yushanna alaihi biha. Ataupun dia kata mujtahid ini tidak layak untuk diikuti kerana dia salah dalam bab ini. Itu tak kita kata begitu. Dan tidak juga kita mengurangkan muntaqas min ajliha. Mana mujtahid itu tetap seorang alim, seorang mujtahid, dia diikuti cuma dalam masalah itu saja, tak diikuti. Dan juga tidak yu'taqad fihi al-iqdam 'ala al-mukhalafati bahtan. Tak boleh juga kita kata mujtahid ini memang saja-saja nak cari kesilapan, saja nak menentang dengan syarak. Itu juga tak boleh kita mengatakan tersebut. Itu tidak beradab dengan para ulama, para mujtahid. Kerana kita perlu menghormati mereka. Mereka adalah mujtahid, mereka telah banyak kelebihan mereka yang telah mereka berikan sumbangan kepada Islam. Jadi tak boleh kita menggelar mereka ini mujtahid yang tak boleh diikuti, ataupun kita cuba mempertikaikan ke tahap ijtihad mereka. فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. Kerana para mujtahidin, para ulama ini mereka mempunyai rutbah dalam agama. Mereka mempunyai kedudukan dalam Islam. Jadi kalaulah kita memperlekehkan mereka sebab satu kesalahan zallah itu, maka itu bercanggah dengan apa yang sepatutnya untuk kita menghormati para ulama. Dan juga kita telah lihat sebelum ini dalam masalah ini, kalam Mu'adz bin Jabal dan lain yang menunjukkan ila hadzal makna, menunjukkan kita tak boleh memperlekehkan, memperendahkan ulama yang tersilap, yang tersalah, yang terzallah, yang tergelincir tersebut. Kemudian Imam Syatibi bawa kisah
Ibnu Mubarak, agak panjang juga kisahnya, iaitu diriwayatkan bahawa Ibnu Mubarak mengatakan ketika mana mereka di Kufah, فناظروني في ذلك يعني في النبيذ المختلف. Orang kat Kufah telah bermunazarah, berdebat dengan Imam Ibn Mubarak dalam masalah hukum nabith yang menjadi pertikaian di situlah di Kufah, yang mana mereka membenarkan nabith, yang mana pandangan jumhurnya tidak membenarkan nabith. Maka Imam Ibn Mubarak mengatakan kepada mereka, ta'alau, bawalah kepada aku, ataupun marilah, falyahtaj al-muhtaj minkum, bawalah hujah di kalangan orang yang boleh berhujah di kalangan kamu, dengan membawa hujah amman sya'a min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam berrukhsah. Bawalah mana-mana pandangan para sahabat Nabi SAW yang mengatakan dibenarkan Nabi, ada rukhsah, maksudnya Nabi boleh minum, boleh minum Nabi. Jadi bawalah mana-mana pandangan para sahabat. Sekiranya fa'illam nubayyin ar-rad alaihi an dhalika ar-rajul bishiddatin sahhat anhu fahtijju. Sekiranya kami, maknanya kami Ibn Mubarak lah dan ulama lain yang tak setuju dengan mereka, sekiranya kami tak membawakan pandangan sahabat itu dhalika ar-rajul bishiddatin, bi'azimatin, ataupun pandangan dia yang mengharamkan najis, syiddah maksudnya tak membenarkan najis sesuatu, yang sahih daripada sahabat itu, fahtaju, maka mereka pun membawa hujah, mengatakan sahabat ini kata boleh minum, sahabat ini kata, sehinggalah mereka fama ja'u an ahadin bi rukhsatin, mereka bawa sahabat ini kata boleh, ada rukhsah, mana boleh najis, illa ji'nahu bi syiddatin, bila mereka kata ada seorang sahabat kata boleh minum Nabi, maka kami, kata Ibn Mubarak, kami bawa pula pandangan sahabat itu yang kata ini diharamkan, tak dibenarkan. Sehinggalah falamma lam yabqa fi yadi ahadin minhum, sehingga mereka dah tak ada dah para sahabat nak berhujah dengan yang mengatakan boleh Nabi sini, melainkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Mereka kata Abdullah bin Mas'ud kata boleh minum Nabi. Kemudian kata Ibn Mubarak, وَلَيْسَ احْتِجَاجُهُمْ عَنْهُ فِي رُخْصَةٍ أو في رُخْصَةِ النَّبِيِّ بِشَيْءٍ يَصَحَّنُ. Tidak ada satu pun athar daripada Ibn Mas'ud yang sahih, yang beliau membenarkan minum Nabi. Mana apa yang mereka bawa tu semua tidak sahih daripada Abdullah bin Mas'ud. Mana habis lah, maknanya nak cerita tak ada sahabat yang membenarkan Nabi. Mana nak cerita habis hujah mereka. Maka di sini Ibn Mubarak mengatakan faqultu, mana Ibn Mubarak lah yang mengatakan bagi orang yang berhujah, yang mengatakan boleh minum Nabi ini, ya Ahmad, wahai orang yang ahmad. Bahasa Melayu berat sangat, bahasa Arab mungkin dia lebih sopan juga. Ya Ahmad, ud anna Ibn Mas'ud. Mana Ibn Mubarak bawa contoh, kalaulah Ibn Mas'ud ni ada, lau kana ha huna jalisan, kalaulah Abdullah bin Mas'ud duduk sekarang ni bersama dengan kita sekarang, dan dia mengatakan kepada kamu, wahai orang yang mengatakan Nabi ini halal, huwa laka halal. Mana Ibn Mas'ud kata pada yang kata halal tu, kamu, untuk kamu halal. Wa ma wasafna 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi syiddati, dan dalam keadaan kamu mengetahui bahawa daripada Nabi SAW dan para sahabatnya tidak membenarkan Nabi, mana syiddah, tak boleh, tak ada benar, tidak ada rukhsah untuk minum Nabi, maka sesungguhnya apa yang patut pada kamu untuk lakukan, kana yang bagi laka antahdhar, maka sepatutnya kamu berhati-hati, sepatutnya kamu tidak berani untuk menghalalkan Nabi, atau takhsha, kerana semua sahabat
kata haram, semua kata tidak dibenarkan. Takkan disebabkan dengan maknanya contohnya Ibn Mas'ud ini kata halal, maka kamu akan membenarkan perkara tersebut. Masa sampai ke tahap itulah Ibn Mubarak berhujah atau berdebat dengan mereka. Nak ceritanya tidak ada sesiapa yang membenarkan di kalangan para sahabat yang membenarkan Nabi. Kemudian di kalangan mereka cuba lagi menegakkan hujah mereka. Ya Aba Abdullah, Ya Aba Abdullah Abdul Rahman. Maknanya Ibn Mubarak lah. Sesungguhnya Nakhai, Sya'bi dan selain daripada mereka berdua kanu yashrabun al-haram. Mana adakah Nakhai dan Sya'bi mereka ni telah minum perkara yang haram? Nabi maksudnya. Mana kerana Nakhai dan Sya'bi bagi mereka telah membenarkan, memberikan rukhsah untuk minum Nabi. Maka Ibn Mubarak menjawab, faqultu lahum da'u inda al-ihtijaji, ketika kamu nak berhujah ni tak payahlah nak sebut nama-nama orang, nama-nama para ulama tasniyatul rijal. Farubba rajulin fil Islam manaqibuhu kaza wa kaza. Kerana dalam Islam mungkin ada ulama memang hebat, dia mujtahid, kita tak pertikaikan ijtihad dia, tak pertikaikan ilmu dia. Tetapi kata Ibn Mas'ud, kata Ibn Mubarak, wa asa an yakuna minhu zallah. Tapi setiap orang di kalangan mujtahid mungkin ada zallatun, ada kesilapan, ada kesalahan. Afa li ahadin an yahtajja bih. Kalaulah seorang tu kita tahu dia tersilap, dia tersalah, adakah kita berhujah dengan kesilapan dia? Fa in abaitum, sekiranya kamu tak nak juga, mana tidak mahu untuk menerima pandangan itu, maka apa pandangan kamu? Fama qawlukum fi Ata wa Ta'us wa Jabir bin Zaid wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah. Apa pandangan kamu dengan ulama-ulama ini? Maka mereka mengatakan qalu kanu khiyaran, mereka ni para ulama yang hebat. Maka Ibn Mas'ud mengatakan qala wa qultu ma qawlukum bid-dirhamaini yadan biyadin. Apa pandangan kamu dalam masalah yang lain, iaitu masalah riba al-fadl? Boleh tak kita menjual 1 dirham perak dengan 2 dirham perak? Maksudnya aku bagi 1 keping perak, tapi aku dapat 2 keping perak. Dirham bidirhamain, yadan biyadin. Dalam transaksi yang ha'in biha'in, maknanya terus secara learning. Maka mereka menjawab, faqalu haram, ini riba, tak boleh. Dirham dirhamain tak boleh. Dirham dengan dirham baru boleh. Dirham dirhamain itu tak dibenarkan. Maka kata Ibn Mubarak, inna ha'ula ra'au halalan. Mana ulama yang kamu kata khiyaran tadi, yang hebat tadi itu, mereka mengatakan dirham dirhamain ini halal. Dan mereka telah meninggal dunia, famatu wa hum ya'kuluna al-haram. Adakah kita kata mereka telah makan benda yang haram? Mana nak cerita mereka tersilap, mereka tersalah. Tapi kita tak ambil kesalahan mereka, kita tetap dia kata haram. Dirham bidirhamain haram. Kita tak ambil pandangan mereka kerana itu kesilapan. Kesilapan teknikal yang berlaku pada mereka. Yang akan dijelaskan nanti apakah kesilapan-kesilapan yang boleh berlaku. Fabaqau wanqata'at hujjatuhum. Maka mereka terus dan habislah hujah mereka. Itu cerita Ibn Mubarak yang menunjukkan bahawa bolehnya berlaku zallah, kesilapan kepada para ulama yang khiyar, pada ulama yang hebat. Tapi kita tidak mengambil pandangan mereka yang tersalah tersebut. Kita ambil pandangan yang sahih, yang betul. Dan ini apa yang telah diriwayatkan. Ma haka wal haqqu ma qala Ibn Umar. Dan kebenaran itu seperti apa yang ternyatakan oleh Imam Mubarak, seperti firman Allah Ta'ala,
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Bila berlaku nizam, berlaku kekeliruan, berlaku pertengkaran, apa yang kita nak buat? Farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kembali pada Allah Ta'ala dan Rasul. Itu adalah manhaj bagi orang Islam. Dan sekiranya itu adalah jelas, bayinan zahiran, anna qawl al-qaili, kata-kata siapa saja yang bercanggah dengan Al-Quran, mukhalifun bil Qur'ani aw lis sunnah. Maka kita tahu pandangan tersebut, kesilapan tersebut bercanggah dengan Quran dan sunnah, maka lam yasah i'tidadu bihi. Sah al-i'tidadu bihi. Tidak sah untuk kita mengambil pandangan yang tersilap tersebut. Walal bina'u alaih. Tak boleh buat kita membina daripada kesilapan tersebut. Bina buat jadi hujah. Maka oleh itu, liajli hadha yunqadu qada'ul qadi idza khalafa an-nass. Qadi, kalau dia berhukum bercanggah dengan nas, kita tolak pandangan qadi tersebut. Atau bercanggah dengan ijma', kita tolak pandangan qadi. Kenapa kita tolak? Sedangkan ma'anna hukmahu mabniyun 'ala al-zawahir. Qadi dia punya kuasa dia boleh hukum dengan zahir. Bahkan ma'inkan khilaf al-zahir, walaupun bercanggah dengan zahir, qada tetap berjalan juga. Dan tidak ditolak qada tersebut, hukum qadi tersebut, ma'al khata' fil ijtihad. Kalaulah qadi itu tersalah dalam ijtihad dia, tidak ditolak pandangan dia tersebut ataupun qada' dia tersebut, ijtihad dia tersebut. Wa in tabayyana, walaupun jelas salah ijtihad dia. Kenapa? Lianna maslahata nasbil hakim. Kerana maslahah menjaga kehakiman, menjaga mahkamah, menjaga nizam, sistem kehakiman itu, tanaqada naqda hukmuhu, yang boleh menjadi kalau kita kata qadi ini salah, qadi yang selepas dia betul, mungkin datang qadi satu lagi pula dia kata kamu salah juga. Jadi tak habis lah. Maksudnya ijtihad itu tidak akan habis. Jadi kita kata terima pandangan qada yang telah dibuat tersebut. Namun walakin yunqad ma'a mukhalafatil adillah. Namun apabila berlaku percanggahan, bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan ijma', maka yang ini kita tolak pandangan qadi tersebut. Li'annahu hukmun bi ghairi ma anzalallah. Kerana ketika itu qadi itu telah melakukan satu keputusan yang bercanggah dengan apa yang telah Allah Ta'ala turunkan. Berbeza dengan ijtihad tadi. Itu selesai satu fasal berkaitan dengan zillah ataupun zallah al-alim yang tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Dan juga fasal ini juga berkenaan sambungan kepada zallah tadi. Iaitu kaedah ini mengatakan, fasal ini, la yasahhu i'timaduha khilafan. Tak boleh juga, tak sah untuk kita menjadikan zallatul alim itu sebagai perkara khilaf. Maksudnya dalam contoh kita cerita benda-benda ni, khilaf ulama' ni kata macam ni. Zallatul alim bukan khilaf. Maksudnya tak dikira sebagai khilaf, maksudnya tak kira terus. Maksudnya tak dikira sebagai satu perkara pandangan, tak dikira pendapat ulama', ditolak habis. Maksudnya pandangan itu tak dikira, tersilap. Bukan masalah dia ijtihad dia kata khata. Tak, dia tersilap. Teknikal dia salah. Maksud tak dikira terus sebagai khilaf. La yasah' cuma khilaf, tak dikira sebagai perkara khilaf. Fil masail syar'iyyah, dalam permasalahan syariah. Kenapa kita tak kira benda tu khilaf? Maksudnya kita tutup terus. Zallatul alim tutup habis. Ini tak dikira pandangan dia. Maksudnya itu dia tersilap habis gitu. Tak dicatat kesilapan tersebut sebagai satu pandangan khilaf pada jumhur dan sebagainya.
Kerana dia kata li'annaha lam tasdur fil haqiqati an ijtihad. Kesilapan dia itu bukan sebab ijtihad. Bukan kesilapan dalam ijtihad. Dia kesilapan yang lain. Dalam bab teknikal. Bukan bab ijtihad. Wala hiya min masail ijtihad. Dia bukan termasuk dalam perkara ijtihad. Walaupun in hasara min sahibi ijtihad. Walaupun dia cuba ijtihad. Tetapi dia sebenarnya bukan ijtihad. Fahuwa lam yusadif fiha mahallan. Maksudnya ijtihad dia tu tersalah tempat. Kalau kita sebut dia salah dia sudut teknikal, bukan salah dia sudut ijtihad. Fasarat fi nisbatiha ila syar'i ka'aqwali ghairi mujtahid. Seolah-olahnya qaul dia tadi yang tersilap itu seperti qaul orang yang bukan mujtahid. Kerana bukan sebab ijtihad. Dia sebab kesilapan teknikal. Sebab itu datangnya zallah tersebut. Bukan sebab ijtihad dia. Yang mana pandangan dikira khilaf, innama yu'addu fil khilafi al-aqwalu as-sadiratu an adillatin mu'tabaratin fi syariah. Qaul ulama yang dikira khilaf iaitu yang datang daripada dalil-dalil yang mu'tabarah dalam syariat. Kalau dia tersilap dalam dalil tu, maknanya dia kesilapan teknikal dalam memahami ataupun mengambil dalil itu tak dikira. Maksudnya dia bukan ijtihad dalam pada ijtihad dalil tersebut. Maksudnya bukan masalah dia ijtihad pada dalil. Tapi tempat dia ijtihad itu bukan tempatnya, bukan mahal dia ijtihad. Nanti akan jelas lagi. Okay? Dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Sama ada dalil yang dikira yu'addu min khilaf tu adalah mimma yaqwa aw yaqwa. Maknanya boleh saja ijtihad. Ijtihad yang biasa, yang ni mu'tabar. Yang mu'tabar ni sama ada ijtihad itu kuat atau lemah. Itu biasa. Maknanya contoh seorang ni ijtihad, mustahid pertama ijtihad, dua ijtihad, dua ijtihad, satu kuat atau lemah. Itu biasa. Itu boleh dikira mu'tabar, khilaf. Tetapi yang zallah ini dia bukan dikira khilaf. Wa amma idza sadarat an mujarrad khafa'id dalil. Dia punya ijtihad, pandangan dia tu sebab dia tak jumpa dalil. Dalil tu dia tak tahu. Jadi bukan sebab dia ijtihad. Dia tak tahu dalil. Kalau dia tahu dalil, dia pun tak terima pandangan dia tersebut. Au ada musadafati, ataupun dia tak perasan. Kita sebut selepas ni, terlepas pandang pada dalil tersebut. Dia tak tengok betul. Itu saja, bukan sebab masalah ijtihad. Kalau dia tengok betul-betul dalil tu, mungkin dia pun rupanya aku salah dalam memahami dalil tersebut. Maka sekiranya disebabkan dia tak tahu dalil ataupun terlepas pandang pada dalil tersebut, fala, yang ini tak dikira sebagai khilaf. Falidzalika, oleh itu dikatakan innahu la yasihhu an yu'tadda biha fil khilaf. Maka tak sah untuk kita masukkan dalam senarai list perkara yang khilaf di kalangan para ulama. Contohnya kata Imam Syatibi, antara yang tidak dikira dalam perkara khilaf. Tak dikira benda tu khilaf, maksud ditutup terus, habis. Kama lam ya'tad, yani para salaf tak mengira khilaf perkara tersebut dalam masalah ribal fadl. Macam tadilah dirham di dirhamain. Itu tak dikira. Maksud kesilapan itu zallah. Maksud kesalahan sebab tak sampai dalil ataupun ada musadafati. Maka tak dikira khilaf ulama mana yang kata riba fadl tu halal. Itu memang bercanggah dengan dalil. Yang mengatakan nikah mut'ah halal juga itu bercanggah dengan dalil. Dia tak sampai pada dalil tersebut. Ataupun yang mengatakan mahashul nisa, yani adbarun nisa halal, itu juga mereka tak jumpa dalil. Maka tak boleh dikira perkara itu khilaf. Dan lain-lain masail allati khufiyat fiha. Dan masalah-masalah lain yang para ulama tersebut yang kata halal itu
mereka tak perasan pada dalil. Al-adillah ala man khalafa fiha. Mereka tak jumpa dalil tersebut ataupun tersembunyi pada dia dalil ataupun ada musadafati dalil. Jadi kita tak kira itu sebagai khilaf. Sebab mereka tersilang dalam ijtihad mereka, dan ijtihad itu tidak dikira sebagai khilaf dan ditutup begitu saja dan tak disenaraikan dalam masalah khilaf. Fa'in qila, sekian dikatakan, macam mana kita nak tahu yang ni zallah ke tak zallah? Fabima yu'raf min al-aqwal ma huwa kadhalik mimma laysa kadhalik. Macam mana kita kata ini dikira khilaf, yang ni tak dikira khilaf, yang ni zallah, yang ni tak dikira zallah, macam mana? Fal jawabu, kata Imam Syatibi, annahu min wadhaifil mujtahidin. Ini kerja para mujtahid. Mujtahid yang pakar dalam bidang. Dia tahu yang ni bukan masalah ijtihad. Ini masalah zallah, masalah tersilap. Fahum al-arifun bima wafaqa au khalafa. Orang mujtahid dialah, mereka lah yang mengetahui di mana berlaku zallah dan di mana tak berlaku zallah. Ada pun selain pada para mujtahidin, amma ghairuhum fala tamyiza lahum fi hadzal maqam. Orang yang bukan mujtahid macam kita ni tak tahulah mana satu betul ke tak betul. Jadi kita serahlah, zallatul alim bukan kita nak tentukan. Jangan kata ini Imam Nawawi ni tak betul, mubtadi'. Pandai kita. Yang boleh menentukan seorang alim itu salah ataupun silap adalah para mujtahid yang sama level ataupun lebih hebat lagi level daripada mereka. Itu mereka yang layak untuk mengatakan ini zallah ataupun bukan zallah. Dan yang menguatkan wa ya'budu hadha, yang menguatkan pandangan menyokong perkara ini, iaitu mukhalafah, anna al-mukhalafata lil adillah, percanggahan ataupun maknanya mukhalafah lah, makna percanggahan lah dalam bahasa Melayu kita. Percanggahan dengan dalil-dalil syarak ni ada beberapa maratib, ada beberapa martabat, ada beberapa darjah peringkat. Yang pertamanya faminal aqwal, antara qaul ataupun nusus qauliyah ma yakunu khilafan li dalilin qat'i, iaitu berlakunya khilaf tersebut atau mukhalafah tersebut kepada dalil yang qat'i, sama ada nas yang mutawatir ataupun nas secara ijma' yang qat'i dalam satu hukum yang kulli. Manakala ada satu pandangan ulama, dia bercanggah dengan dalil qat'i, nas yang mutawatir, nas yang ijma' qat'i, yang ini dikira zallah, habis itu. Dan juga ada juga yang berlaku yang mukhalafah ni, percanggahan dengan dalil syarak, iaitu kepada dalil yang zanni, khilafan dengan zanni. Dan dalil-dalil zanni wal adillatu adh-dhanniyatu mutafawitatun. Dan dalil-dalil zanni dia ada banyak peringkat pula, mutafawitah, maksudnya yang pelbagai. Antaranya dalil zanniyah ialah akhbar ahad, khabar wahid, al-hadis, khabar wahid. Qiyas dia juga dalil zanni, dan perkara-perkara yang juz'iyah. Perkara-perkara ini adalah zanniyah dan boleh berlaku bercanggah dengan perkara tersebut. Ya, aqwal yang bercanggah dengan dalil yang zanni, sama dalil yang qat'i ataupun dalil yang zanni. Maka kata Imam Syatibi, fa'ammal mukhalifu lil qat'i, orang yang bercanggah dengan dalil-dalil qat'i, fala ishkala fi ittirahihi, kita tak ada masalah untuk kita tolak mentah-mentah pandangan tersebut sebab dia bercanggah dengan dalil qat'i. Kita kata ini zallah. Kalau datang pada mujtahid, kita kata ini zallah, ini kesilapan, ini tersilap, tergelincir. Cumanya, walakin al-ulama, kita dapati rubbama dzakaruhu, para ulama ada tulis pula. Contohnya alim ini kata benda ni halal, litanbihi alaihi, hanya sekadar untuk beritahu ini adalah zallah, ini adalah kesilapan, bukan nak dikira sebagai khilaf. Wa ala ma fihi la
al-i'tidal bihi, dan menunjukkan itu kesilapan yang berlaku pada alim tersebut, bukan untuk dikira sebagai khilaf. Itu sekiranya dalil qat'i. Ada pun dalil zanni, sekiranya mukhalif itu dia bercanggah dengan dalil yang zanni, fa fihi al-ijtihad, yang ada ijtihad bina'an 'ala at-tawazun bainahu wa baina ma i'tamanu sahibu min al-qiyas aw ghayruhu. Maka ini adalah perkara ijtihad dan berdasarkan kepada tawazun, timbangan di antara perkara itu dengan apa yang digunakan, yang dipegang oleh sahibnya itu dalam qiyas tersebut atau dengan dalil-dalil yang lain. Itu dalil yang zanni. Fafihil ijtihad. Dan perkara itu sendiri dibenarkan untuk ijtihad. Ada pun dalil qat'i tadi tidak dibenarkan dan kita boleh mengatakan itu bercanggah dengan dalil yang telah disepakati, yang telah qat'i. Kemudian dikatakan fa in qila fa hal li ghairi al-mujtahidi min al-mutafaqqihin fi dhalika dhabitun ya'tamidu. Boleh tak orang yang bukan mujtahid di kalangan orang belajar ilmu tafaqih, ada tak dhabit, ada tak satu kaedah boleh kita guna, parameter boleh kita guna, manhaj yang boleh kita pegang untuk kita nak tahu zallah tu macam mana? Amla, ada tak dhabit ataupun tidak? Ada tak kaedah kita nak tahu itu zallah ataupun itu bukan zallah? Hal jawabu, kata Imam Syatibi, anna lahu dhabitan taqribiyan. Ada dhabit tapi secara taqribi, secara nak mudahlah, bukan secara hasri ataupun secara ittirari. Karena bukan secara putus terus, maknanya taqribi, boleh kita gunakan dhabit. Itu membantu kita lah nak tahu macam mana adakah ini zallah atau tidak. Iaitu wahwa anna ma kana ma'judan fil aqwali ghalatan aw zalalan qalilun jiddan fi syariah. Namanya yang dikira zallah oleh alim ulama ini di kalangan para ulama, ghalat yang berlaku, zalal yang berlaku ini qalilun jiddan. Tak boleh pula kita senarai buat satu kitab. Apakah zallah Imam Syafi'i? Sebuah kitab tesis PhD. Itu kita lah yang zallah, kita yang tersilap, bukan Imam Syafi'i tersilap. Sebab zallah ini hanya jarang berlaku. Dia berlaku jarang-jarang. Jarang berlaku. Sebab kata itu manusia ini tidak maksum. Dia ada sedikit kesilapan dia. Tetapi kalau semua benda dia salah, itu bukan zallah. Kita lah yang zallah, kita yang cari kesilapan orang. Para mujtahid, para ulama, mereka kebanyakan pandangan mereka adalah berdasarkan ijtihad, bukan berdasarkan zallah. Wa ghalibul amri anna ashabaha munfariduna biha. Macam mana kita nak tahu ini zallah? Orang yang bercakap pandangan itu dia munfarid, dia seorang-seorang saja. Dalam kalangan semua para mujtahid, tiba-tiba seorang ni pandangan dia berbeza dengan semua orang lain. Dia seorang, munfarid. Ini ghalibnya, kebanyakannya begitulah. Sebab tu dia kata taqribi. Maknanya secara bolehlah membantu kita nak tahu. Kalau kebanyakannya zallah ini, kalau kita nak tahu, yang sebut perkara itu hanya seorang saja. Munfaridun. Qallama yusa'iduhum 'alaiha mujtahidun. Jarang kita jumpa. Qallama maksudnya jarang kita nak jumpa mujtahid lain yang akan mempertahankan pandangan tersebut. Yusa'iduhum, bantu pula ini pandangan ini betul. Jadi bila tak ada mujtahid lain yang sokong, tidak ada mujtahid lain yang bantu, yang mempertahankan pandangan itu, maka kita kata itu zallah. Itu adalah kesilapan. Fa'idha juga bila infarada sahibu qawlin an 'ammatil ummati, bila seorang ulama itu dia ada satu pandangan dia yang kita kata syaz lah, yang farid, yang infarada, dia seorang saja daripada 'ammatil ummah. Semua kata riba al-fadl haram, riba dia kata riba ni halal. Maknanya dia tu datang bawa qaul yang syaz, itu adalah zallah. Fal yakun i'tiqaduka
anna al-haqqa fil mas'alati ma'as sawadil a'zam min al-mujtahid. Maka bila kamu tengok ada satu qaul yang syaz bersanggah dengan semua para mujtahid lain, maka jadikanlah i'tiqad pada kamu bahawa masalah itu adalah bersama dengan para umat yang lain, para mujtahidin yang lain. Yang mujtahid seorang itu kita tak terima pandangan dia. Tetapi di kalangan para mujtahidin, la minal muqallidin. Kalau kita ramai muqallid yang ikut dia, itu kita tak kira. Kita kira mujtahidin. Siapakah di kalangan mujtahidin yang ikut dia, yang sokong dia? Kalau tak ada, semua tak sokong dia, kita kata ni bolehlah kita kata itu zallah. Itu satu kesilapan. Satu ketergelinciran yang berlaku pada mujtahid tersebut. Dan seterusnya, pasal yang terakhir dalam masalah ini, Ibnu As-Sayyid menyatakan ada ataupun menjadikan, membawakan dalam masalah zallah ini, iaitu dia kata macam mana boleh berlakunya zallah ini. Dia bawalah beberapa contoh min asbabil khilaf. Ini ada dalam bab riwayat. Dan dia bawa, dia kata ada thamani ilal. Ada 8 illah yang kita kata ini boleh kita masuk dalam bab zallah, tersilap. Antaranya fasad dan isnad. Isnad tu rupanya tersalah. Patutnya isnad dia yang sahih tu ni, dia ambil isnad yang tak betul tersebut. Jadi fasad isnad tak boleh kira. Ataupun dia ambil hadis tu secara makna, bukan secara lafzan, secara nassan. Nas kata gini, dia ambil ikut makna yang dia faham. Itu juga dikira zallah ataupun dikira kesilapan. Ataupun dia ambil hadis ni daripada suhuf, daripada buku. Mana dia tak ambil secara musyafahatan ataupun secara dengan berguru. Ataupun dia tidak mengetahui ihram. Tersilap dalam ihram, maka tersalah ijtihad dia. Jadi kita tak kata itu betul. Dia tersalah dalam ihram, habis cerita, maksudnya ijtihad tersebut tak dikira. Ataupun tashih, berlaku kesilapan dalam hadis tersebut. Tashih. Sepatutnya huruf ini dia jadi huruf lain. Tashih itu tak dikira. Ataupun terjatuhnya isqata juz'il hadis. Dia baca separuh hadis. Maknanya hadis yang sempurna dia tak habis. Dia tak tahu, tak sampai pada dia. Yang ini tak dikira ijtihad. Sebab dia tak mendapat hadis itu secara sempurna. Ataupun sebab hadis itu pun dia tak tahu. Orang lain tahu sebab hadis itu, maka pemahaman dia memahami. Dia tak tahu sebab, dia pandai ikut dia saja. Ataupun dia hanya dengar sama ba'dil hadis, dia dengar separuh. Separuh lagi dia tak dengar. Itu menyebabkan salah dalam ijtihad. Ataupun fauta ba'dihi, dia terlepas sebahagian daripada hadis. Nak buat macam mana? Kesilapan teknikal yang kita sebut. Dia secara teknikal dia salah. Itu tak dikira sebagai ijtihad. وهذه الأشياء kata Imam Syatibi tarji'u ila makna ma taqaddam. Kembali pada apa yang telah kita nyata, itu pasal zallah ni lah. Masalah ni Imam Syatibi nak kaitkan yang disebutkan Ibn Sayyid ini boleh berlaku zallah disebabkan illah yang berlaku. Idza sahha annaha fi al-mawadi', sekiranya telah sahih bahawa ianya fi al-mawadi' al-mukhtalaf fiha ilalun haqiqatan, yang menjadi khilaf, dan illah itu secara hakikat memang secara dia tersilap dalam meriwayatkan hadis tersebut. Jadi bila salah riwayat, ijtihad dia tersalah sebabkan salah riwayat. Namun akhir sekali kata Imam Syatibi, fa innahu qad yaqa'ul khilaf bisabab al-ijtihad. Tapi boleh juga berlaku khilaf sebab ijtihad. Fi kauniha mawjudatan fi mahallil khilaf. Kerana ia ada pada tempat khilaf. Dan sekiranya wa idza kana ala hadzal wajhi, sekiranya memang tempat khilaf, tempat ijtihad,
fal khilafu mu'taddun bihi, yang ini dikira sebagai khilaf, bi khilafil wajhil awal, berlainan dengan yang kita cerita pasal zallah. Zallah tak dikira sebagai khilaf, tapi dalam bab ijtihad yang betul-betul lah, yang tu kita masukkan dalam bab khilaf. Tetapi yang tersilap, yang tergelincir, tersalah faham, yang ini dimasukkan dalam bab zallah, bukan masuk dalam bab khilaf. Ada pun bahagian yang kedua, yang ini akan diceritakan, disambungkan dalam al-mas'alatu at-tasi'ah, insya-Allah ta'ala. Jadi selesai kita ke masalah yang ke-8 yang berkenaan dengan zallah al-alim, dan juga apa yang akan disambungkan lagi insya-Allah ta'ala oleh Imam Asy-Syafi'i dalam masalah yang at-tasi'ah, insya-Allah ta'ala. Jadi macam mana? Okey semua? Ada soalan ataupun ada perkongsian ataupun tambahan yang sebagainya, kita persilakan kepada hadirin sekalian. Kalau tak ada, kita boleh tangguh dahulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ya. Ustaz. Jazakumullah khairan. Terima kasih Doktor. Barakallahu fiik.